Hello. Waalaikumsalam. Sihat tuan? Oh, sihat, sihat. Okey tuan. So alhamdulillah tuan macam mana tuan dapat sale lah sehari 1000 2000 dapat live okey tuan? So far yang kalau satu tu 1000 lebih lah. Semalam 1300 ke sehari. Ya, Alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah baru first buat, baru konten bodoh-bodoh je. Okey, tu dapat result dah. Itulah. Alhamdulillah lah. Okey tuan. Okey, cakap Produk pun nak kena, production pun nak kena ni. laju okey, tak apa. So benda tu proven lah menjadi apa yang saya share tu konten bodoh-bodoh pun boleh convert, betul tak? Saya cuma nak cakap tahniah, saya happy lah tu ada result. Tapi Alhamdulillah lah terus keluar result tu saya macam, oi gila-gila tak lah. Saya macam terkejut tak kan. Macam, oi ni non-stop ni masuk start seminit kan. Saya dah macam, aduh tak sempat lagi aku dah relax kan. Alhamdulillah, tabarakallah. InsyaAllah. Okey tuan, anything boleh WhatsApp je, insyaAllah. Alright, okay, terima kasih. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nampak? Tanpa buat live tapi sales boleh masuk hari-hari. Konten ni korang boleh tengok kat page ni. Simple-simple je. Siapa kata kena buat konten yang betul-betul cantik, kena pergi shooting apa dekat studio semua, tak. Itu semua strategi lama. Kena buat live lama-lama, tak. Dia baru start je tapi sales boleh masuk dah. Tak menang tangan. Sebab tu saya kata untuk semua orang, kalau korang masih lagi tak guna strategi ni, korang ketinggalan zaman. Zaman sekarang mudah buat duit. So insyaAllah siapa yang nak belajar benda ni, saya nak fokus kepada founder-founder yang ada beg kuning. Kalau tak ada beg kuning pun boleh juga, tapi saya bantu strategi lain. Korang join one-on-one bersama dengan saya. Tahun ini korang akan fly gila-gila, insyaAllah. Baca caption kat bawah tu join one-on-one bersama dengan saya.